Assalamualaikum. Kali ni Mak Teh nak kongsi dengan sahabat-sahabat macam mana Mak Teh buat ikan pekasam ni. Okey, jom. Okey, Mak Teh guna ikan selah kuning, beberapa ekor selah kuning. Ikan selah kuning ni lepas tu Mak Teh bersihkan betul-betul bersih. Okey, baik. Okey, ni adalah ikan yang Mak Teh rendam semalaman. Okey, Mak Teh letak beberapa keping, asam keping Mak Teh gunting kecil-kecil macam tu. Lepas tu garam kasar. Okey, guna garam kasar lumurkan dekat ikan tu lah. Okey, semalaman dia akan mengeluarkan air macam ni lah. Lepas tu air ni Mak Teh akan tuskan lah. Mula-mula kita sangai beras. Okey, beras dengan beras pulut. Okey, ni Mak Teh nak buat pekasam. Okey, kena sangai dulu. Sedikit beras pulut dengan beras biasa lah, campur. Okey, tujuan beras pulut tu untuk melekat pada ikan tu lah. Campurkan sedikit. Okey, biar dia kekuningan lebih kurang macam ni nanti. Lepas tu sejukkan, kita boleh tumbuk ataupun kisar. Okey, ni beras yang disangai tadi, beras pulut dengan beras biasa disangai, akan ditumbuk lah. Kalau sahabat-sahabat ada blender, blender pengisar kan halus tu, okey, boleh guna tu. Sebab blender Mak Teh ni dah rosak. Okey, jadi Mak Teh terpaksa guna ni lah. Okey, ni Mak Teh akan tumbuk sampai hancur lah. Okey, nampaknya lebih kurang macam ni. Okey, dah boleh lah. Okey, kasar sikit pun tak apa. Okey, lepas tu boleh salutkan dengan ikan tu lah. Okey, jom. Baik, ikan ni terlebih dahulu Mak Teh akan bersihkan dan tuskan lah. Okey, yang dia akan mengeluarkan air tu semalaman kita. Yang Mak Teh biarkan semalaman, garam dan asam keping tu dia akan mengeluarkan air lah paginya tu. Okey, dan air tu kita akan tuskan dan bersihkan. Okey, beras yang disangai tadi ni. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, boleh lah ni. Kita akan masukkan dalam. Okey, ni beras yang dah ditumbuk tadi. Okey, nanti Mak Teh akan salurkan ikan lah. Ikan tadi ni ikan yang semalaman Mak Teh letak garam dan asam keping. Dia akan mengeluarkan air pagi tu. Ini Mak Teh akan tuskan. Kita akan buang dia punya air tu kan. Okey, ni lepas tu kita alirkan dia, bersihkan dia. Kurang macam ni dia. Okey, bagi dia hilang masin sikit lah. Alirkan air macam tu je, sebab ikan ni sebelum pun kita dah bersih sebersihnya. Kita masuk garam asam tu kan. Ni dah bersihkan. Okey, okey, biarkan seketika air dia tu turun kat bawah. Okey, tuslah. Okey, jangan sampai basah. Ada air lah, biar air dia kering je, sedikit kering lah, dia tetap basah. Okey, lepas tu baru kita lumurkan dia dengan beras yang telah ditumbuk tadi. Okey, nampaknya air pun dah kering, sedikit kering. Okey, ni beras yang telah ditumbuk dan ni bekas lah, sediakan bekas untuk kita isi ikan tu lah. Okey, ikan ni kita akan lumurkan dia, masukkan dalam ni lah. Okey, sadukkan dia. Okey, macam ni. Lumurkan dia ke dalam perut dia ni. Dekat sini. Jadi macam ni. Dia tersalut macam ni lebih kurang lah. Okey, lepas tu boleh masuk dalam bekas. Okey. Masuk dalam bekas ni satu persatu lah. Sehingga habis, lepas tu boleh tutup. Okey. Okey, ulang. Okey, lumurkan dia. Okey, selain ikan selah kuning, ikan gelama pun sedap. Sebenarnya apa-apa ikan lah. Ikan sungai ke, ikan darat ke, kan, ikan laut ke, tak kisahlah. Okey, boleh semuanya. Biasa orang buat ikan gelama, ikan puyuh kan. Apa-apa ikan pun boleh sebenarnya, sedap. Nampak pekasam sahabat-sahabat. Okey. Ni Mak Teh masukkan dalam tu. Okey, dah Mak Teh masukkan dalam bekas ni. Okey, Mak Teh buat sikit je. Ni belen-belen ni kan.
Okey, bela-bela ni kan boleh masuklah dalam ni. Masukkan je. Okey. Masuk ke dalam ikan tu. Okey, maka terhasillah ikan pekasam. Okey. Ni biarkan lagi semalaman. Okey, semalaman 2 malam. Lepas tu boleh goreng lah. Memang sedap lah. Dia dah rasa pekasam tu dah meresap garam, asam keping tu kan. Sedap lah. Okey, ni bela asam keping ni. Okey, kalau nak masuk dalam ni pun boleh. Okey, tapi masukkan sikit saja. Okey. Inilah hasil ikan pekasam yang mak tu dah buat. Okey, ni mak tu buat sikit je ni. Okey, biasa penuh bekas ni. Okey. Jadilah untuk kita makan kan. Jadilah untuk kita makan kan. Okey, sahabat-sahabat boleh try cara mak tu buat ni, memang sedap sebenarnya. Okey, lepas tu boleh tutup rapat lah. Boleh tutup rapat dan simpanlah dia. Kalau macam ni. Okey. Boleh simpan. Nak simpan dalam peti ais pun boleh, nak letak kat luar pun boleh, tak ada masalah. Okey. Selamat mencuba.